gitar boleh, main drum boleh, piano boleh. Boleh main lah. Ayah ajar lah. Oh, memang lahir muzik lah. Kuat kan kau punya sound. Lambat sikit lah. Lambat. Oh, lambat. Boleh? Tak boleh, lambat. Lambat dia. Tak tahulah kenapa. Oh, dia lambat lah. Kau boleh adjust speed dia. Lambat lah. Lambat tak syok lah, dia delay. Dia tak boleh layan drum dengan bass. Dia kena tutup baru laju. Oh. Tak boleh lah. Dia pernah try juga jamming nak pakai ni. Oh. Memang tak. Dia orang Bluetooth dia lambat lah, delay. Jom bang. Terima kasih banyak. Sama-sama kita saja support bang. Saya pun terima kasih lah. Barakan rezeki. Terima kasih tu. Alhamdulillah. Lama tak main. Oh. Dah tinggal datang. InsyaAllah. Selalu turun Ipoh. Jarang juga ada weekend kan. Kita dapat. Okey. Balik bang. Hati-hati lah nak balik ni helmet. Saya balik ni apa? Nak balik naik kereta lah tinggal helmet. Lagi bang. Okey bro. Ya bang. Okey. Buat salah orang tua. Aku mula dia sembang tengok dia main plucking pandai. Aku syok dia ni. Macam dia cakap dah cakap macam sini lah Semenanjung lah, tapi aku syok dia orang Sabah. Macam aku biasa bercampur dengan orang Sabah, muka dia ada bentuk. Orang Sabah ni ada bentuk muka dia, aku kenal. Sebab aku dia jenis berkawan. Lalu aku tanya dia, kau budak mana? Kau budak Sabah kan? Aku tanya budak mana? Kau budak Sabah ke? Mana tahu dia tu. Lepas tu aku tengok rambut dia pendek ya. Kau duduk mana? Aku cakap. Dia kata duduk Lumut. Navy ya. Kau Navy? Navy. Aku banyak kawan-kawan aku yang uniform yang datang kawan aku banyak. Aku bukan yang orang uniform, tapi kalau ikut sejarah hidup aku, yang uniform ni banyak kawan aku. Kalau ikut kan dia orang jarang kawan-kawan dengan orang awam, tapi dengan aku dia orang boleh berkawan. Tak tahu lah kan. Pasal ada lah benda. Nak try drum. Masuk aku punya Bluetooth delay. Dia tekan baru lambat. Keluar bunyi kan, dia delay. Nak boleh layan drum dengan aku layan bass sudah. Best juga jamming. Tak boleh, tak apa lah. Okay lah, hari ni aku relax lah. Hari ni lama main. Satu lagu dia balon lah. Ada aku rakam sikit. Dia masuk lah. Okay lah. Mana aku pun tak ada boring sangat.